Um, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cikgu Hasliza. Pertama, terima kasih sebab sudi meluangkan masa dengan kami untuk sesi temu bual kali ini. Jadi cikgu, seperti yang kami tahu, cikgu adalah guru ketua panitia pendidikan muzik dekat sekolah ni. Jadi boleh tak cikgu beritahu tentang panitia muzik dekat sekolah ni, apa aktiviti ataupun perancangan dan pelaksanaan yang telah dibuat? Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terlebih dahulu, cikgu mengucapkan terima kasih kerana sudi memilih cikgu untuk ditemu bual, walaupun kita kata subjek ni tidaklah subjek cikgu kata utamalah cikgu mengajar sekarang ni deh. Okey, perancangan deh. Okey, perancangan panitia muzik yang dijalankan di sini mengikut ketetapan yang kita buat oleh kurikulum dia. Okey, nak bayangkan dah. Okey, perancangan tahunan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah lah. Okey, kita buat tu berdasarkan takwin yang telah disediakan. Okey, dari segi aktiviti. Okey, tanya dari segi aktiviti saat ni Kak? Boleh. Okey, aktiviti mengikut perancangan tahun ni lah. Okey, perancangan tahun ni tu kita bincang dalam mesyuarat panitia kali pertama. Okey, dalam mesyuarat panitia kali pertama, kita rancang aktiviti mengikut takwim. Okey, mengikut bulan lah. Okey, bulan Januari sehingga akhir persekolahan lah. Okay, lagi? Ada ke apa macam aktiviti yang telah dirancang oleh panitia muzik, macam buat program ke setakat ni? Okey, alhamdulillah setakat ni ada. Okey, contoh pertandingan bintang kecil ni. Okey, pertandingan bintang kecil dia dilatih oleh seorang guru yang kira berkemahiran lah, iaitu Cikgu Amri. Dia sendiri pun Cikgu Amri. Okey. Yang paling handsome tu Cikgu Amri dia. Okey, dia ni kira berkebolehan lah. Okey, kalau bintang kecil, murid yang dipilih tu kita letak bawah dia. Okey, untuk latih. Sebab dia sendiri pun berkemahiran. Okey, berkemahiran. Okey. Tu lepas tu lagi ada acara bawa pera pun ada juga. Okey, contoh bawa Cikgu Salmiza kan. Ada juga pertandingan contoh tarian tu. Jadi panitia muzik ni turut bekerjasama lah, tolong latih ke? Okey. Kita ni kira saling bekerjasama lah. Okey, walaupun guru-guru lain tak ada kata masuk bakat pun kurang sikit berbanding dengan Cikgu Amri, kita support dari segi tenaga lah. Kalau dia tolong-tolong lah kata dia. Saling bekerja sama. Okey, soalan seterusnya untuk cikgu. Sini untuk kita panggil kemudahan ataupun fasiliti lah. Bagi-bagi muzik tu adakah lengkap, dan sini pun ada tak bilik khusus untuk bilik muzik lah? Okey, bilik muzik tu ada tingkat 4. Okey, tingkat 4 mana naik? Awak naik di tingkat 4. Okey, tingkat 4 ujung sekali. Okey, sebelum tu sebab dia bangun ni dia ada bocor sikit. Semasa arwah Cikgu Amri ada, sebelum ni dia. Okey, kita waktu orang semua peralatan muzik tu ke bilik bawah. Bilik hok pra duduk lah ni dia. Hok sebelah dia tu kan. Okey, selepas bilik tu diubah suai untuk dijadikan bilik pra. Okey, jadi peralatan tu kita naik semula tingkat atas. Jadi tingkat atas tu macam guru muzik pun subjek terah orang ngajar ke, tidak ada orang tamu. Jadi campur dengan subjek kita ngajar bahasa Melayu, jadi tak naik mana tingkat atas. Peralatan tu peralatan lama lah ada. Macam kompang dia. Apa lagi? Recorder dia. Keyboard ada. Keyboard ada. Ada. Drum. Ni yang panggil apa ni? Ni. Bonggol. Ada. Buat naik semula tingkat atasnya sebab bilik tu buat bilik naik semula. Kalau nanti kami boleh singgah atau melawat dalam bilik tu? Boleh. Sebab awal tahun baru ni kita sipir clear semua belakang dah. Kita sipir belakang dah. Tak naik pulak lah. Tak ada bos semasa celup. Subjek bahasa Melayu banyak. Jadi semasa kita nak naik tu tak ada. Jadi mana-mana guru berkelapang
biasanya guru lelaki lah. Kita suruh dia naik kat yo. Macam cikgu Puan ni tak naik mana. Banyak ikhlas lah tu dia. Macam saya sendiri pun okey lah. Kita kena ajak betul lah. Bilik tak ada, peralatan pun ada. Lama. Okay, cikgu sebenarnya minor music ke kan? Okey. Saya major sebenarnya masa kat Metak dulu. Kira pengkhususan muzik lah. Kira lepas posting tu sebab sama ngaji lalu ambil linguistik sejarah. Jadi turun ke sekolah tu demo pihak sekolah bui mengajar bahasa Melayu selalu posting. Jadi kira tinggal. Kira tinggal tu ni pula pergi pun jadi subjek terah utama tu pasal Melayu lagi. Cuma ngajarlah juga muzik semasa-semasa. Tapi katakan samping ni. Jadi saya pun tidak fokus belah mana lah juga. Ni. Bila duduk di sekolah, okey. Jadi tak ingat dah main-main. Masa posting dulu memang wajib main. Dia wajib ke? Dia ambil kira belakang. Jadi saya juga sebenarnya. Tinggal terus, okey. Jadi kalau kalau ngajar skala dalam kelas, apa strategi ataupun pendekatan pengajaran lah. Macam kalau ngajar muzik tu cikgu more kepada berpusatkan murid ke. Okey, dalam kelas masa PDP lah, semasa PDP dijalankan. Okey, cikgu guna tu juga, cikgu bawa mikrofon semua masa kelas awak boleh bluetooth tu dia. Okey, untuk membantu kita mengajar. Saya cikgu bawa semua dalam kelas masa mengajar. Okey, kita tengok lagu gapo ke kita bluetooth kat kita nyanyi menggunakan BBM tu juga, tidak kata masuk kosong gitu saja. Okey, jadi mengajar tu ada berpusatkan murid, ada kita sendiri pun ada, okey. Okey, dua hala lah. Dua hala. Memang BBM tu wajib lah. Sebab kita sendiri buat lagu lah ni tak sepa lagu dulu. Lagu dulu rasa menarik dia. Lagu anak Itik Tawi, lagu anak Ayah lah ni. Dia macam gabungnya dia. Lagu dalam konteks tu macam bosan sikit. Bosan sikit. Jadi tak menarik mana. Mas, aku dah kena kakak sikit dia. Dia macam tak menarik. Jadi kita tengok pun rasa macam kita sendiri kena belajar. Tengok buku tahun ni. Jadi satu berdasarkan kes ini juga YouTube, kita buka YouTube kan Bluetooth. Tu cikgu kalau dekat sekolah ni kan, kalau dari segi kemahiran muzik tu kan, budak-budak kat sekolah ni mostly saya pandai nyanyi ke, main recorder ke, cepat ke saya catch up. Kalau Zamir nak ayat Allah ni banyak kait dengan sebelum ni deh. Okey, sebelum ni dia ada memang guru khusus lah. Zamir Cikgu Haji Sauda dia. Okey, memang dia hebat lah, kita akui dia hebat. Memang murid boleh lah. Zamir Cikgu Amri Kompang tu kan. Kalau ada macam nak sambut tetamu mari memang guna kompang lah. Murid-murid main kompang tu. Lepas tu dari segi murid bakat murid dia. Memang ada lah bakat murid. Murid-murid boleh menyanyi ke apa. Memang budak kita ni dia bila kita asah bakat memang ada lah. Murid ke bakat terpendam sepupu awak juga boleh belakang ni. Bila butuh-butuh ni boleh insya-Allah. Boleh Kalau sekarang kan ada ke hantar wakil untuk pertandingan dekat peringkat mana-mana ke? Okey. Untuk pertandingan memang ada. Setiap tahun sekolah kita ada menyertai pertandingan bintang kecil. Ni pun tahun ni ada juga. Okey, murid tahun 6A Ahmad Amsyar. Setiap tahun memang ada. Tapi alhamdulillah setiap kali masuk pertandingan sekolah kita ni memang ada nombor lah. 1 2 3 tu memang ada nombor, ada tempat. Soalan seterusnya, macam mana pelaksanaan PBD dilakukan dalam bilik darjah untuk mencapai penilaian? Okey, pentaksiran bilik darjah PBD ni. Okey, PBD ni dia berasaskan apa dia? Pentaksir guru dengan murid dia. Dia banyak cara kita boleh nilai murid. Contoh pendekatan melalui pemerhatian kita dia dalam kelas. Kita tengok pemerhatian kita penyertaan murid dia. Dalam setiap aktiviti yang kita buat. Okey, kalau kita bukan kata berdasarkan lembaran kerja saja ni. Lembaran kerja pun boleh juga. Okey, kita tengok bakat dia. Penyertaan dia, lepas tu sikap dia, banyak.
Sebab dia law ni kan pentaksiran berasaskan sekolah. Dia ujian-ujian ni bukan besok ujian kan. Kita nak buat ni minggu depan ni. Okey, minggu depan kita buat atas guru masing-masing. Atas guru masing-masing buat. Adalah. Okey, soalan seterusnya saya nak tanya pada pendapat cikgu ni kan. Cikgu rasa apakah kepentingan elemen-elemen muzik lagu ni macam diterapkan dalam pembelajaran dalam kalangan budak-budak ni lah? Okey, elemen muzik okay. Okey, bagi cikgu memang penting diterapkan sebab kita boleh pupuk ni sikap dia ni. Okey, apa kata? Nilai yang positif dalam diri murid dia, elemen dia tadi. Tapi cikgu sendiri pun tak ingat dah juga elemen-elemen dia. Tapi sebenarnya elemen ni memang penting diterapkan bagi memupuk nilai dan sikap positif dalam diri murid tu. Sebab dia ada kaitan kan? Dia ada kaitan elemen dia dengan ni kan? Penerapan nilai. Dia ada kaitan. So soalan lagi, macam kalau subjek muzik ni ada juga tak yang macam gabungkan prinsip-prinsip yang MBM, MBI? Ada juga tak? Maksudnya dalam muzik kita gabung bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Dalam muzik? Dalam buku teks sekarang ni memang ada. Ada. Contoh tahun 4 ada lagu bahasa Inggeris ada, lagu bahasa Melayu ada gabungnya. Dia campur. Pernah tengok tak? Dia campur. Dia campur. Cuba tengok buku muzik tahun 4. Tahun 4 ada gabungnya. Ada. Lelaki tu tanya. Cikgu piano dalam hujung bilik tu minggu lama tu guna dah lah. Piano tu untuk guna lama dia kok. Dalam bilik mana dia? Bilik sebelah ni? Ujung dia. Nak teragun dah kah? Teragun dah. Ada siapa dia pandai sini? Pandai? Piano. Belajar lagi keyboard selepas. Biasa dulu kita belajar keyboard kecil tu dia. Keyboard kecil. Tu. Dulu boleh main dulu. Tinggal tak ingat apa. Minggu depan ni tak ada subjek pendidikan muzik lah untuk PSO. Ada? Okey, minggu sekali lagi. Agak minggu sekali lagi. Hari akhir. Saya belajar ikut ujian tu teori lah banyak. Teori. tahap 2. Tahap 2. Tahap 1, tahap 2 ada belakang. Boleh ke saya nak tanya apa perasaan cikgu? Cikgu kan dulu memang major muzik kan. Lepas tu apa perasaan cikgu bila cikgu kena terpaksa mengajar bahasa Melayu ni? Gitu dia. Cikgu rasa sedih tak? Mana ya. Sebenar dia. Cikgu sebenar gini. Rakyat kau tak dia. Sebenarnya masa tunggu SCP dulu, Rizak tak tubik lagi dah. 2 beradik kakak dengan cikgu sama-sama minta sama boleh. Kata nak suka-suka gitu dia. Tak boleh. Menemu-duga pun tak tanya gapo. Kita menduga tu tanya nama tanya apa boleh. Lepas tu tubik Rizak SCP, boleh UM. Ayah kata apa habis dulu mak tak nak sambung ngaji sambung lepas tu. Jadi habis tahun 97 sambung lalu buat linguistik sejarah 98. Tak ada confirm apakah direct lalu. Jadi sebenarnya minat cikgu sebenar kepada bahasa Melayu. Itulah cikgu ayat dia. Jiwa kita kan. Sebab sebenarnya. Tapi bila turun ke sekolah diberi subjek itu alhamdulillah saya sukalah, cikgu sukalah. Jadi bila ngajar balik muzik kita jadi bila lama kita jadi kan. Jadi nak ambil ilmu tak. Nak kayak tidak terkata. Tidak terkata dia. Jadi jiwa sebenar lah. Tapi bila duduk sekolah ikut orang beri gapo subjek pun kita terima ikhlas lah. Alhamdulillah tak ada gapo. Nanti awak mengajar sekolah kan. Orang bagi apa-apa kita terima dengan ikhlas lah. Alhamdulillah boleh buat. Ada gapo.
Jadi saya rasa cikgu tadi tu dah soalan yang terakhir lah. Okey. Kan untuk temu bual ni tadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak dan sebagai wakil saya minta maaf lah kalau ada tersalah tutur kata ke tadi. Okay. Terima kasih cikgu. Okay. Sama juga dengan cikgu pun minta maaf banyak jika ada yang terkurang lah. Ada minta maaf lah kau. Okay, selamat maju jaya lah.